Lim Guan Eng keluar kenyataan bahawa larangan alkohol di sekolah, Anwar jolok sarang tebuan. Mengecam kenyataan dibuat oleh PMX semalam mengenai penganjuran majlis melibatkan alkohol di Dewan Awam dalam kawasan sekolah termasuk yang dibiayai oleh komuniti Cina. Katanya pandangan berkenaan dilihat sebagai pencerobohan yang tidak perlu terhadap adat resam yang telah lama wujud dalam komuniti terbabit. Ada ramai yang mungkin tak tahu ini berlaku terutamanya di sekolah-sekolah Cina. Saya rasa Syaril pernah hadir pada majlis-majlis tersebut. Dewan itu disewa. Dewan itu disewa. Ada setengah sekolah jenis kebangsaan, dia ada dewan. Kadang-kadang dewan itu dibina oleh Persatuan Ibu Bapa dan juga masyarakat komuniti Cina setempat. Dan mereka sewa dewan itu untuk majlis perkahwinan, untuk alumni, untuk apa-apa majlis lah. Dan mungkin saya rasa dalam tempoh kempen pun kita pernah pergi. Kita pernah pergi ke dewan-dewan ini di mana masyarakat China dan juga India sedang mengadakan majlis makan malam dan tengah enjoy, ada beer mereka dan sebagainya. Dan kita hipokrit lah kalau kita kata benda ni tiba-tiba kita tahu dan tiba-tiba kita setuju dengan pendirian baru ni, sebab kita pernah pergi majlis macam ni, terutamanya waktu pilihan raya. Dan salam-salam semua orang, dia tengah minum bir, okey lah, tak ada masalah bagi kita. Itu semua parti. Semua parti buat benda yang sama. Mungkin tak tahulah parti PAS tak pernah masuk ke. Pernah but we go and shake hand, no problem, tak ada masalah. Tapi dah mula tercetus this culture war lah. Dan Guan Eng kata ini tanda PMX pandering kepada ekstremis Malay Muslim, di mana selama ni tak ada pun ada masalah bila ada majlis private yang tak ada kaitan tapi di premis sekolah.